Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu sekali lagi dalam saluran Pak Mustar Al-Kisah. Semoga sahabat semua berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Mana-mana yang berada dalam keadaan kurang sihat, uzur ataupun dalam keadaan kesulitan serta kesusahan, saya doakan semoga sahabat semua diberikan kesembuhan dengan segera. Mana-mana yang dalam kesusahan tu, semoga dipermudahkan segala urusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Minggu ni minggu kedua kita berpuasa. Biasanya dah masuk minggu kedua ni, apa lagi yang kita nak buat? Biasanya suri rumah ataupun kita ni anak-anak ataupun kawan-kawan bapa, ibu-ibu, kakak-kakak semua sibuk mengemah rumah lah, ada yang mengecat rumah, ada yang tukar kapet, ada yang bersih-bersih kerusi. Mana ada kemampuan tu, mungkin ada yang tukar kursi baru ke, tukar kapet baru ke, tapi yang pasti kebanyakan pada kita ni akan tukar baju baru, shopping lah maksudnya. Jadi tema tahun ni tak tahu tema apa, itu pilihan masing-masing. Ada yang ada tema, ada yang tak ada tema. Ada yang pakai baju yang baru beli ataupun yang tahun lepas yang elok lagi, boleh kita gunakan lagi. Jangan membazir sangat. Jadi waktu sekarang ni yang paling gembira adalah anak-anak lah. Anak-anak kecil, biasa dia akan membesar. Jadi baju tahun lepas tak boleh nak pakai lagi. Jadi kenalah beli baju baru. Ataupun ada antara kita ni yang berat badan makin bertambah. Jadi baju yang lama tu mungkin terasa sempit atau ketat. Tak sesuai untuk dipakai untuk tahun ni. Jadi kenalah beli baju baru lah. Baju baru ikut kesesuaian masing-masing lah. Ikut kesesuaian, ikut kemampuan masing-masing lah. Kita jangan terlalu kata orang nak menunjuk yang kita mampu beli baju ni, baju tu. Tak perlu. Yang penting kita ada selai dua pakaian untuk kita menyambut Aidilfitri ni, tanda kemenangan kita pada bulan puasa ini. Itu pun dah kira Alhamdulillah lah. Kalau tak pun kita pakailah baju yang lama, mana yang sesuai, mana yang muat lagi, kita pakailah, tak ada masalah. Elakkan pembaziran. Sebab barang sekarang pun semakin mahal. Jadi mana yang mampu boleh beli, yang tak mampu sabar je lah. Sebab apa? Yang penting dalam bulan puasa ni sebenarnya ibadah kita. Ibadah kita, puasa kita, solat tarawih kita, mana-mana yang yang Tuhan perintahkan ataupun yang pahala-pahala sunat tu yang kita boleh buat, kita buatlah. Semoga Tuhan memberi pahala apa yang kita lakukan tu. Video belakang ni diambil oleh Nur Channel. Nur Channel, lokasi di Angsana, Johor Bahru lah. Ini gambar video terbarulah tahun 2025. Jadi siapa yang nak tengok lagi video-video daripada Nur Channel ni, boleh pergi ke saluran beliau lah. Jadi terima kasihlah kepada Nur Channel. Saya ambil sikit video Nur Channel ni untuk jadi background saya. Jadi hari saya nak bercerita mengenai dalam bulan puasa lah. Sesuatu yang berlaku dalam bulan puasa yang kita tak sangka berlaku. Sebab yang kita sangka, yang kita tahu, iblis, syaitan, jin ni diikat. Tapi ada perkara yang berlaku ni. Jadi saya tak ada jawapan je. Jadi kalau sahabat semua ada jawapan, boleh tinggalkan dalam komen di bawah. Macam mana perkara ni boleh berlaku. Nak tahu cerita selanjutnya, tontonlah sehingga habis. Apapun sebelum kita meneruskan cerita ini, kita baca petikan dari Al-Quran dulu. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dalam bulan puasa ni biasanya kita akan diberitahulah ataupun kita yakinlah yang dalam bulan puasa ni syaitan dan iblis ni diikat. Maknanya kita tidak diganggu oleh makhluk-makhluk tersebut. Cuma yang ada ni ada nafsu kita saja. Itu yang kita diberitahulah atau diajarlah. Tapi dalam cerita ni ada sesuatu yang berlaku lah. Yang berlaku yang membuatkan kita tertanya-tanya lah. Apa sebenarnya yang berlaku? Makhluk apa yang ada dalam bulan puasa ni selain pada manusia dan haiwan-haiwan yang ada kat muka bumi ni yang kita nampak lah. Jadi cerita ni diceritakan oleh seorang sahabat saya mengenai seorang wanita lah. Seorang wanita yang dikenali dengan nama kita panggil Minah. Minah ni dia duduk di satu kawasan perkampungan di dalam negeri Johor. Minah ni dia rajin ke surau lah. Ke surau yang berdekatan kat rumah dia lah. Dia kadang pergi maghrib, subuh pun dia pergi. Dia dengan geng-geng dia lah. Geng-geng yang kata orang tu geng-geng suri rumah lah. Umur 50-an, 60-an, 70-an. Masing-masing ni rajin pergi ke surau, sama ada pergi mengaji ataupun dengar kuliah-kuliah agama ataupun menghadiri majlis-majlis bacaan Yasin pada Khamis bulan Jumaat. Ataupun kalau ada aktiviti yang dianjurkan oleh pihak surau ni, geng-geng Minah ni dia akan selalu hadir lah. Selalu hadir memeriahkan majlis atau suasana di kawasan surau tersebut. Sebab mereka ni orang-orang lama. Orang lama ni lagi suruh rumah. Tadi tak ada apa nak buat kat rumah. Itulah aktiviti dia. Sambil berjumpa kawan-kawan, bersembang-sembang, sambil buat aktiviti yang baiklah untuk mengimarakan surau. Jadi Minah ni kalau waktu maghrib ataupun waktu ni lah, dalam bulan puasa ni, dalam waktu solat tarawih ni, dia akan hadir. Dia bukan sebelum isyak lah. Sebelum isyak dia akan hadir. Ada yang kawan-kawan dia, adalah 4-5 orang yang bersaing lah. Biasa rumah Minah ni sebelum sampai ke surau tu, surau tu lebih bukan dalam 400 meter lah daripada rumah. 300 atau 400 meter daripada rumah lah. Jadi kawan-kawan yang lain tu jauh sikit pada rumah dia lah. Mungkin ada selang 2-3 rumah, ada selang 5-6 rumah. Diorang akan datang satu rumah ke satu rumah. Sampai ke rumah Minah ni, barulah mereka akan terus pergi menunaikan kewajipan di surau. Kadang-kadang mereka ni akan naik kereta. Ada yang boleh memandu tu, atau ada anak-anak atau cucu yang hantar kawan-kawannya ke surau ni, kadang dia numpang lah, naik kereta lah. Kadang-kadang jalan kaki. Kalau jalan kaki tu biasalah dah umur-umur ni dah tak berapa nak sihat sangat, jalan slow lah, terkedik-kedik kan. Tapi tak apa, yang penting sampai berapa perjalanan tu, berapa jauh tu, banyaklah pahala dia untuk sampai ke surau tu kerana melakukan ibadah. Jadi si Minah ni memang selalulah ke surau. Setiap pagi lepas subuh, bukan lepas subuh, lepas sahur tu, lalu bulan puasa, dia akan terus ke surau dengan kawan-kawan dia lah. Jadi Minah ni
pada satu pagi lah. Dan satu pagi yang hening, pagi yang sejuk, lebih kurang beberapa hari selepas puasa pertama lah. Mungkin dalam puasa ke-3 atau ke-4, ada satu kejadian yang berlaku lah, yang membuatkan si Minah ni rasa macam trauma. Trauma sekejap lah. Jadi kejadian ni berlaku pada satu pagi ni. Dia bukan Ramadan yang ke-3 atau ke-4 lah. Biasanya kawan-kawan yang lain tu sama ada Mak Long, Mak PA atau Mak Nga, lama gegeran kat kampung tu lah. 3-4 orang tu akan daripada satu rumah ke satu rumah, dia akan datang ke rumah Minah ni. Dia akan ketuk, Assalamualaikum Minah, dah siap belum? Nanti Minah ni kata, kejap-kejap, nanti tengah nak siap ni. Nanti bila dah last tu kumpul rumah Minah tu, mereka akan berempat atau berlima lah, jalan kaki pergi ke surau lah untuk melakukan solat. Jadi hari Ramadan ke-3 atau ke-4 tu, saya letak nama Ramadan ke-4 lah. Jadi kawan-kawan dia tu, Mak Nga, Mak PA, Mak Long tu, dia daripada rumah tu dia berkumpul lah. Si Minah ni tengah bersiap-siap lagi. Jadi tinggal Minah tengah siap-siap. Lepas sahur apa semua tu, dah lepas basuh pinggan mangkuk, dia pun bersiap lah. Tapi pada waktu tu, dia tengah bersiap-siap tu, tengah pakai telekung apa semua tu, tengah pakai, bukan pakai tu, tengah nak pakai tudung. Bunyilah ketukan ke rumah dia. Macam biasalah. Ketuk, tok. Minah, Assalamualaikum Minah, kau dah siap belum? Kejap Mak Pia. Nanti saya tengah pakai tudung ni. Kejap. Jadi si Minah ni tergopoh kapal lah. Tergopoh kapal. Dia pun buka pintu. Dah ambil barang, beg dia tu yang isi telekung tu, dia pakai tudungnya. Sampai surau nanti baru dia pakai telekung dengan kain. Jadi dia cakap, kejap Minah tengah siap ni, kejap. Jadi bila Minah tu dah siap, dia pun buka pintu lah. Buka pintu, nampak dua orang yang pakai telekung, dia bergambarkan itu Mak PA dengan Mak Long. Dua orang saja. Kadang bertiga, berempat, kadang berlima. Jadi dia tengok Mak PA dengan Mak Long saja yang ada. Dia tengah dah berjalan lah. Daripada rumah dia kat pintu tu, dia dah berjalan. Dia bukan dalam 50 meter ke depan lah. Jadi Minah ni kata, Mak PA, memang nanti. Saya tengah siap ni. Saya dah nak gerak ni. Lepas tu, Minah ni berkejut lah. Mak PA, Mak Long, nanti, tunggu saya. Jadi dia terkejut lah. Sambil dia lari-lari anak tu, pakai kasut, tutup pintu tu, berlari-lari anak lah. Mengejutkan Mak PA dengan Mak Long tu. Dia tengok daripada belakang je, pakai telekung tu, dia dapat bayangkan lah. Daripada belakang tu, dia tahu bentuk badan tu Mak PA dengan Mak Long. Dia tahu badan tu, bentuk badan dia ada besar sikit, ada yang tinggi sikit. Dia tahulah. Jadi sambil dia berlari anak tu, jalan laju lah. Jadi Mak PA dengan Mak Long tu semakin jauh tau. Semakin jauh. Bila tiba di satu kawasan tu macam satu jambatan lah. Jambatan kecil lah. Yang menghubungkan antara jalan dengan jalan lah. Kat bawah tu ada macam parit lah. Parit besar lah. Tapi sampai ke jambatan tu, si Minah ni masih berkejut, masih panggil lah. Mak Long, Mak PA, kejap. Bila Mak PA dengan Mak Long tu, Mak PA dan Mak Long tu sampai di jambatan tu, tiba-tiba Mak Long dengan Mak PA tu hilang. Jadi Minah tengok, Mak Long, Mak PA, mana? Dia macam terpinga-pinga tau. Mana pula Mak PA dengan Mak Long ni? Dia dah rasa macam seram sejuk tau. Dia perhati jalan tu tegak je. Tiba kat jambatan tu, Mak PA dengan Mak Long tu hilang. Jadi dia terperanjat lah.
Mana dua orang ni? Biasa Mak Piah tu dengan Mak Long tu memang jalan slow. Dah berumur kan. Kaki pun tak sihat sangat. Tak kuat sangat. Jadi jalan tergedik-gedik. Jadi macam mana boleh hilang? Dia perhatikan kiri kanan rumah tak ada pula. Jadi si Mina ni pun rasa macam takut-takut tau. Lepas tu dia patah balik ke rumah. Dia patah balik ke rumah, tiba-tiba Mak Piah dengan Mak Long tu daripada belakang, Mina, kau dah siap? Jadi si Mina pun terperanjat. Mak Long dengan Mak Piah macam mana di sini? Ya, Mina, aku ni baru sampai ke rumah kau ni. Kau ni kenapa? Tak, ni dia pun cubit pipi Mak Long, cubit pipi Mak Piah semua, pegang-pegang tangan. Ini Mak Piah dengan Mak Long ke ni? Yelah, akulah, siapa lagi? Siapa lagi yang datang ke rumah kau ni kalau nak pergi solat subuh ni, nak pergi surau ni? Siapa lagi? Aku dengan Mak Piah je lah, Mak Long kata. Ni Mina, kau ni kenapa pucat lesi muka kau? Si Mak Long dah jawab. Tak ada. Tadi saya nampak Mak Piah dengan Mak Long ketuk pintu beri salam. Lepas tu saya kejar tengok alih hilang. Kau ni merepek lah, Mina. Mak Piah kata, kau ni merepek lah. Tentu aku baru sampai. Lagipun awal lagi ni. Subuh kan pukul 6.07 minit. Ini baru 5.50. Apa nak cepat sangat buat apa? Lepas tu si Mina kata, dia macam rasa macam ya. Dengan suara menggeletar apa semua, tangan kaki nak menggigil. Lepas tu, kau kenapa ni, Mina? Mina, si Mak Long tanya. Dia tergagap gitu kan. Dah kita jalan. Jadi Mina tu dengan rasa macam kaki macam terpaku tau. Macam terpaku tak boleh nak gerak. Jadi Mak Long tampur muka dia, bukan tampur lah, macam tepuk gini. Bangun. Ya. Jom kita pergi solat. Kita pergi ke surau. Yelah. Jadi Mina, Mak Long pun jalan lah. Tapi dalam hati Mina tu dia macam masih percaya tak percaya ni Mak Long dengan Mak Piah ke ni, ke bukan ni. Jadi Mina macam tengok itu, macam rasa dengan menggeletar, menggelabar, tapi masih tetap pergi juga ke surau lah. Walaupun dia rasa seram, tapi dia tetap pergi jugalah. Dia menunaikan solat subuh lah. Jadi Mina pun lepas tu dia cerita dengan Mak Piah dengan Mak Long apa yang terjadi. Jadi Mak Long dah itu tak ada apalah tu. Itu ujian untuk kau je. Tak ada apa tu. Ini bulan puasa mana dan 7 malang semua. Dah. Jadi Mina pun lepas tu dia tak ada apa-apa lah. Cuma dia rasa macam seram sejuk lah. Lepas tu setiap kali waktu subuh tu dia akan pastikan yang betul-betul kawan-kawan dia yang datang menjemput dia lah. Gitulah ceritanya kisah Mina ni yang ditegur ataupun ditegur lah oleh makhluk alam sebelah yang kita tak tahu. Sebab kita tahu bulan puasa ni iblis dengan syaitan tak ada, tapi makhluk tu kita tak tahu siapa. Dua orang yang berpakaian telekong untuk ke surau, bertelekong putih lah, berjalan dua orang, tapi nampak di belakang je lah. Lepas tu terhilang. Jadi sampai sekarang jadi tanda tanya pada Mina siapa dua orang tu. Sampai sekarang dia mesti ingat lagi dan masih trauma lagi lah dengan perkara tersebut. Sebab perkara tu berlaku dalam bulan puasa. Jadi lepas tu dia lebih berhati-hati lagi lah. Walaupun dia dengar seorang panggil dia, dia ditentukan biar suara panggil tu 2-3 kali panggil, baru dia buka pintu. Gitulah saja kisah ringkas untuk kali ini.
mengenai seseorang wanita yang diganggu pada bulan puasa. Jadi pada sahabat semua yang suka akan cerita ini, bolehlah like, komen, share dan subscribe kepada share kepada kawan-kawan lain tidak tahu lagi akan kewujudan saluran saya ini. Jadi itulah kisah reka saya untuk kali ini. Apapun cerita ini, jangan terlalu percaya, jangan terlalu taksub. Kerana hanya yang mengalami saja yang tahu akan kebenaran cerita ini. Apapun, saya memohon maaf dari hujung rambut sampai ke hujung kaki sekiranya penceritaan saya ini tidak begitu baik dan tidak begitu lancar. Kepada sahabat-sahabat semua, jangan lupalah like. Mana yang kat TikTok tu, jangan lupa follow saya. Yang belum follow, boleh follow saya. Nanti saya akan follow balik. Jadi itulah penceritaan saya untuk kali ini. Daripada saya, sebelum tu saya nak ucapkan kepada sahabat semua, selamat terus berpuasa sehingga Ramadan terakhir. Semoga kita bertemu lagi dalam video-video yang lain atau konten-konten saya yang lain. Jadi kawan-kawan tu supportlah saya. Support saya, like, komen, subscribe tu penting tu. Mana yang tak tahu nak subscribe dalam saluran merah tu adalah UT tu. Kalau tu langgan kat situ, tekan langgan dulu. Bila tekan langgan, dia keluar gambar loceng, tekan loceng. Bila dah tekan loceng tu, kat bawah tu ada notis tu, tulis tekan notice all. Mungkin ada yang tak faham, tak tahu, tak pandai nak tekan subscribe atau langgan tu. Dalam bahasa Inggeris subscribe, dalam Melayu langgan. Gitulah. Untuk saluran merah UT Yang TikTok follow je lah. Jadi itulah saja pencitraan saya untuk kali ini daripada saya, Pak Mustar Alkisah. Assalamualaikum.